Selamat datang ke channel kami. Saya ialah Teah dan bersama saya ialah Hamide, seorang jurutera dari Turki, dan ini adalah misi kami bersama. Pemandangan ini nampak nyata tak? Sebenarnya, awak sedang menyaksikan keajaiban teknologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, apa khabar? Setiap hari kita scroll phone kan? Tengok TikTok, layan Instagram, update Facebook. Berjam-jam masa kita habis kat situ. Best, memang best. Tapi pernah tak lepas scroll tu anda rasa macam kosong sikit? Macam makan jajan, sedap tapi tak mengenyangkan. Kami pun rasa macam tu. Sebab itulah kami terfikir kenapa tak buat satu tempat, satu pot lepak digital di mana kita boleh makan benda yang lebih berkhasiat untuk minda kita. Dan dari situlah lahirlah idea untuk channel ini. Selamat datang ke The Ilmu Project. Okey, jadi apa sebenarnya misi channel ini? Senang cerita, kami ada dua inspirasi utama. Inspirasi pertama datangnya dari ajaran agama kita sendiri, iaitu sebuah hadis yang sering berlegar dalam fikiran kami, iaitu mafhumnya menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Bukan pilihan, tapi satu kewajipan. Ilmu tu cahaya dan Allah suruh kita cari cahaya tu. Inspirasi kedua, sejarah kita sendiri. Pernah dengar tentang zaman keemasan Islam, Islamic Golden Age? Zaman tu memang power. Lahirnya ramai polymath atau dalam bahasa kita, pakar serba tahu. Orang macam Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun. Tokoh-tokoh ini bukan pakar dalam satu bidang sahaja. Doktor, ahli falsafah, ahli matematik, ahli astronomi. Dalam erti kata lain, mereka ini pakar dalam pelbagai bidang ilmu. Goal kami dengan channel ini adalah untuk membina sebuah rumah ilmu digital, sebuah rumah di mana kita semua boleh berkumpul tak kira latar belakang untuk hidupkan balik semangat macam zaman tu. Zaman di mana obor ilmu pengetahuan tu menyala dengan sangat terang. Tapi macam mana mereka boleh berjaya macam tu sekali? Apa rahsia mereka? Ada beberapa sebab utama kejayaan mereka dan inilah yang kami kongsikan dengan anda untuk kita semua ambil iktibar dan contohi. Pertama, mereka ada polymathic approach. Bagi mereka, semua ilmu tu bersambung. Biologi ada kaitan dengan falsafah. Matematik ada kaitan dengan seni. Mereka tak letak ilmu dalam kotak-kotak. Mereka kaitkan semuanya untuk dapatkan gambaran yang lebih besar. Macam buat masakan lah, kena ada serai, bawang, cili, santan, baru jadi rendang yang sedap. Kedua, mereka kumpul ilmu dari seluruh dunia. Orang Islam masa tu tak sombong. Mereka belajar dari tamadun Greek, Parsi, India, China. Mereka terjemahkan buku-buku, bincang idea dengan orang dari pelbagai bangsa dan agama. Mereka berdebat, bertukar fikiran dalam satu persekitaran yang sangat intelektual. Itulah House of Wisdom di Baghdad. Dan yang paling penting, ketiga, matlamat mereka jelas. Tujuan mereka belajar bukan setakat nak jadi pandai atau cipta teknologi je. Matlamat utama mereka adalah untuk menjadi insan yang lengkap dari segi intelek dan juga akhlak. Dengan memahami ciptaan, mereka dapat lebih memahami pencipta, iaitu Allah SWT. Jadi, kenapa kami mulakan misi ini di sini, di Malaysia? Misi ini kami mulakan di Malaysia kerana ia sangat istimewa di hati saya. Saya, Hamide, pernah tinggal di sini selama 2 tahun sebagai pelajar pertukaran dan terus jatuh cinta dengan negara dan masyarakatnya. Yeah. Dan sudah tentu kerana rakan kongsi saya, Tia, adalah anak jati Malaysia. Sama seperti zaman keemasan Islam yang menyatukan para pemikir dari seluruh dunia, impian kami adalah agar obor ilmu ini mula menyala terang di sini, di Malaysia, dan kemudian cahayanya merebak untuk menyinari semua insan yang baik di seluruh pelosok bumi. Kawan-kawan, abang dan kakak, kita hidup dalam zaman di mana maklumat ada di hujung jari, tapi hikmah dan ilmu sejati makin sukar dicari. Kita bukan sahaja perlu menjadi pengguna maklumat, tetapi menggunakan semua ilmu dan peluang yang ada untuk membina sesuatu yang baru dan kreatif berlandaskannya. Kita mudah terleka, mudah terpecah belah disebabkan benda-benda remeh. Kami percaya Allah SWT mahu kita menjadi sebuah masyarakat yang cintakan ilmu, yang kuat bukan hanya dari segi ekonomi atau ketenteraan, tapi kuat dari segi daya fikir dan akhlak.
Sudah tiba masanya untuk kita bangun. Bangun dari lena yang panjang. Jom kita ikut jejak langkah gemilang para ilmuwan terdahulu. Jom kita sama-sama hidupkan balik obor ilmu ini. Bermula dari sini. Bila masyarakat kita penuh dengan orang yang berilmu, yang kritis, yang faham sejarah, yang celik sains, yang mampu melihat kaitan antara semua bidang ilmu, yang berakhlak mulia, barulah kita semua sebagai satu komuniti global akan menjadi kuat dan dihormati. Inilah misi kami, inilah impian kami untuk channel ini. Bukan untuk kami berdua sahaja, tapi untuk kita semua. Kami nak jadikan channel ini medan untuk kita belajar, berbincang dan membina semula persekitaran intelektual yang hebat. Kami bukan pakar sebetahu. Kami cuma dua orang rakan yang lapar akan ilmu dan kami nak ajak anda semua untuk lapar bersama-sama kami. Jadi kalau anda rasa misi ini penting, kalau anda pun dahagakan ilmu, jom sertai kami dalam perjalanan ini. Tekan butang subscribe, hidupkan loceng notifikasi tu dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih sebab sudi mendengar. Assalamualaikum.